Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila masuk bulan Ramadan, satu daripada kebiasaan yang akan dilakukan oleh ramai orang ialah bangun bersahur. Memanglah, awal-awal Ramadan, semangatlah bersahur. Bila dah sampai ke penghujung Ramadan, masing-masing nak bangun pun dah malas. Saya ingin memberi satu tips. Bersahur bukan sekadar kita mengalas perut dengan makanan. Bersahur bukan sekadar kita menikmati juadah. Bersahur adalah perkara yang sangat istimewa kerana Nabi SAW menganjurkan kita supaya bersahur kerana pada waktu sahur itu ada sesuatu yang dinamakan sebagai barakah. Jikalau kita tidak mahu makan, tidak mahu minum dan sebagainya, jangan melepaskan peluang untuk bangun bersahur. Ambillah waktu barakah itu untuk memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar, dan kita boleh mengisi waktu itu dengan solat tahajud dan juga membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk bangun bersahur.